saksi penting tak nak datang perbicaraan, apa yang anda boleh buat? Okay, so cuba korang bayangkan kalau korang dah bawa satu kes ni ke mahkamah, peguam korang dah prepare kes tu sampai ke tahap dah dekat perbicaraan dah, and sekarang ni tengah dekat stage yang tengah senaraikan saksi, tengah buat penyata saksi. Tiba-tiba ada seorang saksi penting, contohlah kes medical negligence, ada doktor yang patutnya jadi saksi, dia tak nak jadi saksi. So macam mana? Kes korang akan lingkup sebegitu sahaja, ataupun ada benda yang korang boleh buat. So sebenarnya bawah aturan 38 kaedah 14 kaedah-kaedah mahkamah boleh perintahkan mana-mana orang untuk menghadiri prosiding, untuk memberi keterangan dan atau mengemukakan dokumen. So ni kita panggil dia sebagai sepina, SEPINA. So itulah jawapan dia. So korang tak perlu risau kalau ada saksi penting tak nak datang, kita sepina je dia ke mahkamah, dia kena datang. So sekian perkongsian daripada saya, Diliana & Co.